Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hai, nama saya Muhammad Iqbal Abdul. Saya dari Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan. Saya daripada kelas SH3H. Dalam video ini saya akan menunjukkan cara-cara melukis lukisan geometri dalam bab 2, iaitu subjek asas lukisan kejuruteraan. Okey, cukup. Okey, mula-mula sekali kita hendaklah menganalisis sesuatu lukisan ataupun objek mengikut apa yang diberi. Maknanya kita hendaklah mengenal pasti mana satu pandangan pelan, pandangan sisi dengan pandangan hadapan. Okey. Yang pertama adalah kita melukis apa yang kita lihat dari depan objek. Dari depan objek ini kita dikenali sebagai pandangan depan. Selepas itu, kita unjurkan garisan setiap bucu ke kanan dan ke bawah. Sebelum itu, pastikan anda membina satah paksi X dan Y dan membina sudut dan membina garisan bersudut 45 darjah. Selepas itu, unjuran yang kedua yang ke bawah, anda hendaklah melukis apa yang anda lihat pada sisi objek yang dikenali sebagai pandangan sisi. Dan akhir sekali, kita unjurkan hingga bertemu antara pandangan atas dan pandangan bawah, iaitu garisan pada pandangan depan kita unjurkan sampai bertemu dengan paksi bertemu sehingga berjumpa garisan bersudut 45 darjah dan unjurkan ke bawah. Dan pada pandangan sisi kita panjangkan hingga bertemu pandangan depan tadi. So terakhir sekali, semua lukisan yang dilihat dari atas objek dikenali sebagai pandangan pelan. Dan untuk mengemaskan, hendaklah anda memekatkan lukisan tersebut, dan jika ada garis putus, hendaklah anda membuatnya. Dan lukisan yang jelas dan nyata daripada pandangan ini hendaklah anda pekatkan sehingga nampak. Okey, itu sahaja. Bye. Sekian, terima kasih.